Bagaimana pendapatan yang kita dapat jika kita buat bangunan atas tanah rezak kerajaan, kemudian kita sewa bangunan, adakah kira makan harta yang haram? Baik. Harta rezak ni harta ni rezak kerajaan. Rezak ni maknanya kawasan yang tidak dijual beli. Yang di rezak ni maknanya simpan. Simpan tu kadang-kadang simpan hutang, simpan tanah bukit, kadang-kadang simpan untuk laluan jalan, kadang-kadang simpan itu kerana sungai di belakang dan laut, panggil rezak sungai, rezak jalan, faham? Dah kalau kita sewa apa semua, halal ke haram? Dengar baik-baik. Rumah kita dekat dengan jalan. Atas jalan memang orang nak tanam pokok, lenyek di kereta. Antara jalan dengan pagar kita ada sedepa tanah. Contoh, ruang, faham lagi? Jadi kita dah rumah depan tu kita tanam lada, boleh 10 pohon. Atas tanah luar tadi, luar pagar kita sebelum jalan raya, faham lagi? Tanah rezak, maka lada tu boleh tak kita makan? Ulama jawab, tengok, kalau kita tanam itu harus boleh makan, kalau haram tak boleh. Bilakah kita tanam itu haram? Kalau mudarat pada laluan orang, tak boleh tanam. Tak mudarat, orang lalu atas jalan, kita buat tepi ni saja, boleh makan. Jadi bila tanah rezak, boleh buat gok ayam, boleh buat gok kambing, boleh buat gok kucing, boleh buat bangunan, selama tidak mudarat. Maka bila mudarat tak boleh. Ad-dararu yuzalu. Kaedah Islam kita, kemudaratan itu mesti kita hilangkan. Mana tak boleh mewujudkan satu kemudaratan pada orang lain. Islam ni la darara, tak ada mudarat pada orang lain. Faham lagi? Belakang rumah dia sungai, antara sungai tu 20 kaki tanah rezak. Dia buat rumah cek se, bangla sewa 50 yang bulan, halal. Tapi ingat, bila kerajaan nak ambil, dia kena serah balik. Faham tak ke? Gitu.